Assalamualaikum, saya sekarang berada dekat RS5 Hospital Kuantan. Saya dah tengok sunrise sebenarnya, tapi tak apa, mendung sikit. Saya nak kongsikan satu ilmu yang saya dapat semalam daripada bekas Menteri Agama Mufti Wilayah Datuk Zulkifli Bakri. So ada satu poster tu yang orang post pasal apa yang Datuk pernah cakap, iaitu membaca buku ialah cara paling mudah untuk kita dapatkan pengalaman mahal pada harga murah daripada orang yang berilmu. Sebab apa? Bila orang tu tulis buku, dan apa benda yang kita dapat ialah kita dapat pengalaman dia 10 tahun untuk masa yang dia kaji satu ilmu tu. Jadi kita tak perlu spend masa 10 tahun kita just untuk tahu satu benda, kerana kita boleh jimatkan masa kita belajar hanya dengan membaca buku orang yang pernah laluinya. Contohnya macam saya sekarang tengah belajar ilmu bisnes, ilmu kewangan, dan tambah juga mentor saya kongsikan juga ilmu emas, iaitu mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi saya boleh kaji sendiri ilmu bisnes, ilmu kewangan dan ilmu emas sendiri, tapi benda tu akan ambil masa saya bertahun lah. Mungkin baru saya boleh faham sikit apa benda yang berlaku. Tapi kalau saya baca buku, actually saya dah cut short tempoh pembelajaran saya supaya saya boleh dapat apa yang ilmu orang yang pernah kaji pasal ilmu tersebut dalam jangka masa yang lama. There's a saying in English that says, a wise person learns from his own mistake. A wiser person learns from the mistakes of other people. Maksud dia, orang yang bijak, ya ke? Wise apa? Let's say bijak. Orang yang bijak ialah belajar daripada kesilapan sendiri, tapi orang yang lebih bijak ialah orang yang belajar daripada kesilapan orang lain. Jadi pentingnya untuk kita belajar ilmu setiap hari, sebab ilmu ni tak pernah habis, dan ilmu ni sentiasa berkembang. Dan mentor saya selalu sangat pesan dan selalu sangat ulang benda yang sama, iaitu bukan emas yang membuatkan kita kaya, tapi ilmu. Jadi kalau sebelum ni anda tak ada ilmu tentang kewangan dan emas, dan kalau anda nak saya bantu anda untuk tambahkan sedikit ilmu emas setiap hari, anda boleh follow saya, Dr. Umar.